Soalan nombor 1. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Yang Berhormat Alun Paroi yang bertanyakan tentang statistik 5 tahun kemalangan yang melibatkan kecederaan dan juga kematian di sekolah-sekolah. Yang Berhormat Datuk Ketua, mengikut rekod pelaporan di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, terdapat 22 kes kemalangan yang mengakibatkan kecederaan dalam kawasan sekolah sepanjang tempoh tahun 2023 hingga tahun 2025. Sebelum daripada itu, kita semua tahu kita di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP, jadi tak ada pergerakan di sekolah banyak tak buka dan sebagainya, tak ada rekod lah kemalangan ketika itu. Jadi Datuk Yang Bertuah, hari ini unit hal ehwal murid Jabatan Pendidikan 9 sedang menambah baik kaedah pengumpulan data. Sebab apa dari segi kemalangan ni Datuk Ketua? Kemalangan di sekolah ni ada yang kecil, ada kemalangan satu main bola, kemalangan main netball, macam ini semua tak direkodkan sebenarnya. Kecuali kemalangan itu dianggap kemalangan yang besar lah. Ya, kalau ikut kemalangan di sekolah ni, bila kata tiap hari budak main kan, pertandingan-pertandingan ni memang ada lah, seliuh lah, itulah sebagainya. Jadi tak ada kita rekodkan yang itu. Yang kita rekodkan ni kemalangan yang agak besar, mungkin yang terpaksa dirawat di hospital dan sebagainya. Walaupun dari segi pelaporan ni kita sedang menambah baik kaedah pengumpulan data supaya mungkin di masa akan datang kita lebih dapat lagi mengumpulkan segala bentuk kemalangan melibatkan anak sekolah. Bagi memastikan tahap keselamatan sekolah sentiasa berada pada tahap memuaskan dan terjamin, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memperkenalkan satu mekanisme penarafan sekolah yang seragam dikenali sebagai Piawaian Keselamatan Sekolah PKS untuk digunakan pakai di semua institusi pendidikan. Pelaksanaan piawaian ini adalah selaras dengan peruntukan Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996, khususnya subsection 2N yang memperincikan keperluan piawaian keselamatan di institusi pendidikan. Jadi berdasarkan data penarafan kendiri sistem penarafan dan keselamatan sekolah SPKS yang dilaksanakan oleh semua sekolah di bawah KPM, didapati bahawa keseluruhan sekolah berada dalam keadaan selamat. Pihak sekolah turut diingatkan agar terus melaksanakan langkah-langkah proaktif dan pencegahan bagi memastikan persekitaran sekolah kekal terpelihara pada setiap masa. Jadi Datuk Ketua, kita pun sedang memperkokohkan lagi sistem ataupun kaedah 3K yang kita pernah war-warkan dulu, iaitu keselamatan, kebersihan dan juga kesihatan di sekolah-sekolah. Walau bagaimanapun, Datuk Ketua, bagi Negeri Sembilan, kita duka cita sikit kerana pada tahun 2025 ini terdapat 2 kes kematian murid yang dilaporkan berlaku di sekolah, iaitu Sekolah Datuk Kelana Putra dan juga Lenggeng dan juga Sekolah Taman Tengku Jaafar 2. Datuk Ketua, terima kasih. Soalan tambahan. Apabila berlaku insiden lebih lagi melibatkan kematian, sedikitlah agensi manakah yang terlibat dalam membuat siasatan di sekolah, itu utamalah. Dan apakah tindakan kerajaan negeri untuk memastikan sekolah mematuhi piawaian keselamatan dalam OSHA 1994, pindaan tahun 2022 lah. Sebab saya rasa itu akta yang dulu pakai untuk negara kita lah. Itu soalan. Terima kasih Yang Berhormat Paroi. Seperti mana kita sudah maklum, kalau kes itu, kecederaan itu melibatkan kecederaan yang teruk ataupun melibatkan kematian, sudah tentulah pihak PDRM akan kita panggil untuk menjalankan siasatan di samping siasatan dalaman yang dibuat oleh pihak sekolah dan juga oleh pihak jabatan. Dan masa yang sama, sebenarnya saya sebutkan di awal penjelasan saya tadi, kita sedang memperkasakan semula. Dulu kita pernah berkatakan tentang konsep 3K ni, iaitu sekolah-sekolah mestilah menitik beratkan soal keselamatan, soal kebersihan, soal
kesihatan murid-murid. Tapi hari ini bila berlaku ini kita perkasakan lagi soal keselamatan ini dan kita senantiasa memantau dari semasa ke semasa tentang persekitaran sekolah, sama ada sekolah sekitar itu selamat atau tidak, dan begitu juga tentang kemudahan-kemudahan, memperbaiki kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah, selenggaraan sekolah, kerana kadang-kadang kemalangan berlaku sebab kurangnya selenggaraan dan mungkin dah ada yang dah rosak dan sebagainya. Murid kita faham murid-murid ni mereka kadang-kadang susah kita nak jaga sebab khususnya sekolah rendah ni. Jadi kita sentiasa pantau dari segi selenggaraan sekolah supaya mereka sekolah berada dalam keadaan selamat, dan begitu juga kita melihat kepada soal keselamatan secara keseluruhannya. Datuk Yang Bertuah. YB minta soalan tambahan satu. Datuk Yang Bertuah. Soalan tambahan. Tadi berkenaan dengan kematian seorang kanak-kanak di sekolah di kawasan saya iaitu Dun Lengging. Umum mengetahui bahawa kanak-kanak itu terjatuh ke dalam tangki septik di sekolah baru, di belakang bangunan yang baru. Jadi apabila saya merujuk kepada pihak JKR bahawa mereka mengatakan bahawa penutup tangki septik itu mengikut SOP, mengikut piawai yang diluluskan oleh JKR. Saya ingin bertanyakan soalan. Yang saya faham yang dulu, penutup tangki septik yang lama, dia dibuat daripada tembaga ataupun besi. Tapi yang baru ni yang diluluskan oleh pihak JKR adalah dari segi fiber. Dan apabila saya bertanyakan oleh pelajar-pelajar guru, cuma fiber tu dia mudah bergerak. Jadi bila mudah bergerak, pelajar pijak tu pelajar terus terjatuh ke bawah. Soalan saya adalah, adakah selepas kejadian yang menduka cerita ini berlaku, adakah pihak kerajaan negeri ingin mengubah ataupun mencadangkan ubah SOP ini di seluruh sekolah, ataupun apakah tindakan susulan daripada kejadian yang telah berlaku yang akan diambil pihak kerajaan negeri? Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Bertuah, terima kasih kepada Yang Berhormat Lengging, khusus kepada Yang Berhormat Lengging kerana terlibat secara langsung dalam insiden anak kita yang meninggal di sekolah Lengging ini. Terima kasih kerana beliau sendiri yang dilihat bersama ketika itu. Walaupun seperti mana disebut oleh Yang Berhormat Lengging tadi, betul lah hari ini JKR memperkenalkan sistem penggunaan fiber kepada penutup-penutup ni. Sebenarnya dari segi ini, dari segi keselamatannya memang terjamin. Kuat, boleh menahan kekuatan, saya tak ingat berapa kilo lah. Maknanya tak ada masalah lah, maknanya kuat lah. Macam besi juga kekuatan dia, tinggal lagi dia ringan. Tinggal lagi dalam keadaan tertentu, seperti mana saya setuju dengan Yang Berhormat Lengging. Bila menyatakan bahawa bila dia ringan, jadi budak-budak ni, budak sekolah rendah, dia boleh cungkil masalahnya. Dia sendiri ini anak-anak kita ni dia suka ambil tahu kan, suka explore. Jadi kalau besi dulu dia tak terangkat. Bila dia dari segi fiber ni, budak boleh gunakan jari ataupun kalau gunakan kayu sebagai boleh cungkil, dan bila benda tu boleh terangkat dan sebagainya. Jadi oleh demikian saya dah memberitahu, maklumkan pada sekolah-sekolah di mana ada penggunaan penutup fiber seperti ini, sewajarnya kawasan itu kita buat sedikit pagar lah, kita pagar sedikit keliling tu supaya menghalang anak-anak daripada masuk ke kawasan tu. Kalau dilihat di kacamata biasa, kawasan ini tak ada yang tak selamat, memang selamat. Sebab khususnya di sekolah Kebangsaan Datuk Kelana Putra ni, sebenarnya saya pun hadir sewaktu penyerahan bangunan baru oleh JKR, sebab dia ada bangunan tambahan baru, dan ini lubang yang berkaitan itu adalah sebahagian daripada proses penambahbaikan dan bangunan baru itu. Tinggal lagi kita mungkin terlepas pandang, kita tak memagar kawasan itu, dan kita tak tahu pula yang penutup fiber ni ringan dan boleh bergerak sekiranya kita tekan dan sebagainya. Jadi itu kita dah ada tindakan lah, kita minta mereka pagar keliling itulah. Maksudnya adakah sekolah tu saja ataupun semua sekolah di seluruh Negeri Sembilan? Kita minta di segi ini, kita secara keseluruhan kita minta semua sekolah lah mengambil tindakan proaktif sekiranya ada kawasan-kawasan berlubang
ataupun penggunaan penutup yang ringan seperti ini, kita minta mereka mengambil langkah seterusnya untuk memagar kawasan yang berkaitan. Terima kasih betul-betul. Celahan Untuk Speaker. Jadi kalau daripada jawapan yang diberikan oleh Esko tadi, itu jelas menunjukkan penutup tadi itu tidak selamat digunakan. Sebab Esko memberitahu meminta sekolah untuk membuat pagar. Jadi sepatutnya pihak JKR bila berlaku macam tu ada daripada segi ketahanan mungkin sama, tetapi dari segi keberatan tu tidak sama. Jadi saya agak terkejut jugalah sebab perkara-perkara seperti ini sepatutnya kalau dibawa ke sekolah, sudah tentu kalau nak tukar kepada satu perkara yang lebih baik, dia mengambil kira ke semua faktor. Jadi saya mohon, saya rasa buka satu cadangan yang baik untuk minta sekolah pagar, dan tentu itu ada kos tambahan yang lain. Saya rasa lebih baik tukar saja kepada yang asal lebih berat, sebab ini melibatkan keselamatan anak-anak sekolah. Kalau semua spek baru adalah serupa, bagi saya lebih baik tukar saja, dan saya rasa tindakan segera patut diambil. Kita tidak boleh memtaruhkan nyawa anak-anak kepada cadangan-cadangan ataupun material baru yang digunakan oleh pihak JKR yang tidak selamat. Terima kasih. Saya rasa Esko wajib mengambil tindakan segera. Betul. Kaedah yang lama pun ada masalah juga. Ya, kaedah yang lama dulu dia pecah, mudah pecah, dia berkarat dan sebagainya. Itu sebabnya mungkin kementerian inovatif ya untuk buat satu kaedah baru. Dan ini sebagai satu perkara yang baru, dan kita terima baik pandangan tu. Tinggal lagi saya rasa pihak sekolah lah yang perlu mengambil tanggungjawab ini untuk memastikan ya kawasan-kawasan yang sedemikian itu kita buat langkah-langkah yang lebih keselamatan yang lebih seperti memagar dan sebagainya. Terima kasih betul. Sedikit pandangan. Apabila berlaku saja sedikit pandangan Esko, apabila berlaku saja kematian, soalan saya tadi, agensi manakah yang bertanggungjawab membuat siasatan? Saya rasa apabila berlaku tu ialah pihak Jabatan Kesihatan Pekerjaan sebenarnya. Dan anda rasa siasatan tu akan merumuskan ya tindakan penambahbaikan yang akan dilakukanlah. Soalan-soalan daripada Lengging, saya rasa adakah disebabkan oleh kualiti bahan ataupun disebabkan oleh data position manhole tu. Itu melibatkan isu safety, keselamatan. Dan soalan saya tadi ialah data agensi yang perlu membuat siasatan tersebut. Polis hanya melibatkan jenayah, tapi melibatkan keselamatan ni Jawatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. Saya rasa benda tu mesti dirujuk pada beliau kerana beliau lebih pakar ya untuk menentukan bahan itu selamat atau tidak. Itu sedikit jawapan daripada saya lah. Terima kasih.